Okay, lepas tu kita ada Smash Beauty. Cuba teka saya beli Smash Beauty ni produk apa. Smash Beauty ni memang saya dah idam-idamkan daripada dulu. Memang dah lama dah dalam wishlist saya. Tapi tak beli-beli pun. Akhirnya sekarang baru belilah. Okay, dapat free sample. Cantik sangat dia punya design sample tu. Okay, dapat kata-kata ucapan tu. Okay, lepas tu inilah dia produknya. Okay, Contour Stick. Contour Stick 204 walnut kalau tak silap. Okay, comel kan, kecil je, ingatkan macam besar sikit. Tapi in real life kecil je. Cute je dia punya packaging tu. Very minimalist. Okay, bahagian dalam lagi cute, warna putih. Okay, macam ni bentuk dia. 204. Ini sesuai lah untuk contour. Nak buat sebagai eyeshadow pun boleh. Nak sebagai contour pun boleh. And also sebagai lipstick pun boleh. Jadi 3 dalam 1 lah. Warna dia macam tu. Warna coklat. Sesuai untuk kulit macam kuning langsat, sawo matang macam tu. Kalau kulit putih pun rasa sesuai je. Tak ada masalah. So basically sesuai lah untuk semua kulit. Cantik sangat packaging dia.